Projek Taghyir dan Ajidah Peradaban merupakan antara wacana yang dibahaskan oleh umat Islam sejak tahun 1924 lagi. Ini kerana umat Islam ketika itu baru sedar bahawa mereka bukan sekadar hilang kuasa, tetapi mereka terperangkap dalam satu realiti yang lebih besar, iaitu neokolonialisme. Dari sini timbullah kehendak umat untuk mengubah realiti ini dan tak boleh kekal dalam situasi itu. Ini adalah kerana umat perlu kekal jiwa mereka sebagai seorang Muslim. Atas kemahuan inilah kita lihat pergerakan ummah selama 100 tahun untuk betul-betul keluar daripada belenggu penjajahan ini. Pelbagai usaha dibuat, pelbagai projek dibangunkan, pelbagai ijtihad dilakukan semata-mata untuk keluar daripada belenggu ini dan menyempurnakan kehendak umat tersebut. Selepas kurang lebih 100 tahun pengalaman umat melakukan perkara ini, maka wajar untuk hari ini kita melakukan sedikit muhasabah dan murajaah kembali. Adakah benar-benar usaha yang dibuat selama ini betul-betul mengubah apa yang berlaku, ataupun ia hanya sekadar tempelan kepada simptom yang sedia ada dalam penjajahan itu? Menerusi 4 siri wacana Projek Taghyir ini, kita akan membincangkan persoalan-persoalan tersebut bersama 4 orang tokoh pemikir yang terlibat secara langsung dalam pembangunannya. Persoalan dan pandangan tajam yang dibawa dalam wacana ini bukan bertujuan untuk meruntuhkan apa yang sedia ada, tetapi satu bentuk retrospektif masa lalu dalam perjalanan membina masa hadapan kita. Jika kita tak berani membincangkan persoalan ini pada hari ini, boleh jadi Projek Taghyir dan Ajidah Peradaban ini tidak lagi relevan pada masa hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi yang pertama, kita kalau dari segi sejarah gerakan Islam lah, mungkin kita katakan 100 tahun terakhir ini, maknanya satu usia yang panjang lah yang kita perlu review, perlu semak balik. Dalam hadis Nabi pun kata setiap 100 tahun akan berlaku tajdid. Maknanya mana-mana projek pun dia perlu pada pembaharuan. Jadi dalam konteks pembaharuan ni, kita kena tengok sejauh mana projek itu benar-benar membawa perubahan, dan membawa perubahan yang dilakukan oleh gerakan Islam itu membawa pada pembaharuan. Takat mana yang dah capai dan takat mana dah tak sampai, belum sampai. Jadi secara ideologi, secara mazhab, secara struktur fikir, dan juga dari segi amalan ataupun tindakan, perancangan dan tindakan perlu dibuat secara serentak. Maknanya selepas 1 tahun, satu kewajipan untuk kita tengok balik. Khususnya dalam pengalaman kita beberapa tahun yang lalu, maknanya selepas daripada revolusi Arab Spring tu, bahkan jadi Arab Spring tu pun bukanlah Arab Spring, tapi satu perubahan yang agak menyeluruh berlaku di seluruh dunia, bukan di negara Arab saja, bahkan juga di negara-negara lain. Bahkan bermulanya revolusi itu di Indonesia tahun 1998. Jadi perubahan kita kena baca balik, tengok kenapa dia berlaku. Dengan apa yang berlaku 10 tahun kebelakangan ni, kita kena faham apa yang berlaku sebenarnya. Dan semua, boleh katakan semua gerakan setuju perlu kepada, ataupun pemikir lah, semua pemikir-pemikir yang berfikir menuntut, memohon untuk melakukan review, melakukan semakan menyeluruh kepada perjalanan gerakan Islam semenjak 1 tahun dulu. Jadi sebenarnya banyak pihak telah buat kajian dan membuat semakan semula, tapi masing-masing dalam situasi gerakan Islam itu sendirilah, masing-masing mengikut tempat masing-masing. Dan kajian ini menyeluruh, bukan sahaja dari sudut manhaj perubahan, cara kerja dan sebagainya, program-program, tapi juga menyentuh soal struktur fikir kepada gerakan Islam itu sendiri. Jadi inilah yang kita kata premis, bukanlah kita sahaja yang nak ni, tapi masa itu telah menuntut satu semakan. Jadi kita, bila apa yang berlaku di Timur Tengah itu khususnya, dan juga di Indonesia, di Tunis, kemudiannya di Mesir, kemudian berterusan tu, kita secara organisasi, secara harakah melakukan review juga. Dan kita mengambil pendekatan untuk melakukan review yang menyeluruh, yang lebih mendalam.
Sebab kita kadang-kadang kita rasa macam kita sayang nak dengan apa yang kita warisi tu, kita tak mau buat, kita tak sanggup untuk buat Selesa lah. melihat, kita nak kata ini salah, itu betul pada apa yang telah kita warisi. Tapi kita mengambil sikap terbuka untuk tengok mana yang salah, kita kena kata salah lah, mana betul kita kena kata betul. Supaya kita bergerak ke depan dengan satu struktur yang baru, yang lebih betul dan sesuai untuk masa depan. Sebab tu kita namakan cabaran ini adalah cabaran Harakah Islamiah untuk menempuh milenium yang baru. Secara ringkas, balik pada soalan tu, kenapa kita sampai kepada buat kesimpulan kepada permasalahan falsafah ilmu? Sebab kita tengok pengalaman yang kita ambil, manhaj amal ataupun marhalah-marhalahnya, kita mengharapkan satu perubahan total. Jadi perkataan perubahan total, perubahan menyeluruh itu menjadi vocabulary yang diratibkan oleh abna ataupun anak-anak Harakah Islam. Kepimpinan dia itulah yang dia nak buat, dan dia kata bukan tempelan dan sebagainya. Tapi pengalaman yang lalu, hampir 100 tahun itu, membawa kita kepada kesudahan kita menempel. Mana kita tidak melakukan sebenarnya perubahan yang total yang kita nak. Jadi kita kena tengok di mana silapnya, di mana salahnya perkara ini. Jadi kita kena susuli balik apa titik pertembungan di antara Islam dengan, bukan Islam, dengan Barat khususnya. Kita dapati bahawa sebenarnya pertembungan itu bukan pada sistem semata-mata. Lalu kita sebelum ni kata nak buat islah sistem, perubahan dan perbaikan kepada sistem. Sebenarnya kalau kita pergi faham, kita bertembung lebih dalam daripada itu, iaitu pertembungan dari segi peradaban. Sebab itu kalaupun gerakan Islam sampai kepada pemerintahan, dia tak dapat buat apa-apa. Dia tak dapat buat perubahan bagaimana dia kehendaki. Sebab dia tidak memiliki persiapan ataupun alat ataupun kesediaan yang selayaknya dia buat perubahan sesuai dengan kehendak perubahan itu sendiri. Perubahan ini menyentuh soal peradaban. Kan? Jadi soal peradaban melibatkan soal falsafah ilmu. Peradaban ini bertitik tolak daripada ilmu. Tidak berlaku peradaban yang tidak bertitik tolak daripada ilmu. Jadi sebenarnya semua sistem yang kita amalkan ni, negara-negara yang merdeka daripada penjajahan ni, semuanya mengamalkan sistem yang diambil daripada negara yang menjajah. Dan negara yang menjajah, Barat secara khususnya, telah membangun sistem ini berasaskan kepada falsafah ilmu mereka. Jadi sebab itu, kita tengok sistem dari politik, demokrasi, ke ekonomi, sosialis, ke kapitalis, ke apa benda, komunis, ke apa semua. Semua itu, bahkan sistem sosial, perlembagaan, perundangan dan sebagainya, semua itu dibangun ke atas falsafah ilmu, bukan dibangunkan begitu saja. Kemudian bila kita ambil sistem, kemudian kita tak hurai soal falsafah ilmu, kita terperangkap dalam sistem itu. Kita tak boleh keluar pun dalam sistem tu. Jadi ini menyebabkan kita membuat kesimpulan bahawa kalau kita nak bercakap tentang perubahan yang total, sebenarnya apa adawat ataupun alat-alat ataupun pendekatan ataupun manhaj yang kita pakai sebelum ni tidak menyampaikan kita kepada perubahan yang sebenar. Hasrat kita jauh, tetapi alat kita tak sepadan. Sebab kita gagal membaca titik pertembungan di antara Barat dengan Islam tu dekat mana. Jadi betul lah kita kata pertembungan di antara dalam akidah. Tetapi yang membangunkan peradaban itu adalah ilmu yang tercetus daripada akidah itu. Jadi maknanya kenapa kita kata kita berfikir ataupun membuat kesimpulan bahawa perubahan ini perlu bertitik tolak daripada falsafah ilmu, dan Harakah Islam perlu mereview dia punya langkah sehingga kepada membina semula falsafah ilmu dan membangunkan masyarakat dan peradaban keilmuan berasaskan pada falsafah ilmu yang tersendiri. Sebab selagi kita mengamalkan ilmu, sistem dan sebagainya berasaskan falsafah ilmu Barat, selama itu kita tidak akan membuat perubahan yang berkesan sebenarnya. Dan kita akan kekal dengan membawa ataupun mencadangkan penyelesaian tempelan kepada sistem yang ada. Dan kita tak mungkin dapat buat sesuatu lebih daripada mungkin sekadar 20% daripada hasrat itu. Ya, kalau kita tengok dari segi kesan dia, kita semua orang setuju dia sampai kepada tahap membentuk sohwah, kebangkitan. Tetapi dia tidak membina. Dia bangkit, tapi bila nak bangkit, macam mana nak buat, dia dah tak ada jawapan. Dan kita tengok masalah juga kepada kandungan-kandungan pemikiran yang terbentuk zifasa itu hanyalah lebih kurang kebanyakannya bersifat responsif, bersifat react kepada peradaban Barat. Jadi dia tidak bina asas keilmuan sendiri, tak sampai tahap membina ke asas keilmuan itu sendiri. Jadi dia jawab isu wanita, apa pandangan Islam pada wanita. Bila Barat mengatakan wanita, kebebasan wanita, wanita bekerja, bla bla bla,
Lalu ulama Islam pun tulis buku tentang hak wanita ke kebebasan wanita dalam Islam. Jadi dia responsif kepada barat punya isu. Itu juga masalah-masalah lain, masalah bank, masalah kebebasan, hak asasi dan sebagainya, kita respon. Bukan kita mengasaskan ataupun mengulang kaji tengok Islam itu secara yang lebih luas, lebih menyeluruh, yang berpaksi kepada falsafah ilmu. Maknanya bagaimana kita dapat menawarkan tawaran yang lebih baik kepada manusia, kepada masyarakat, berasaskan kepada keilmuan Islam itu sendiri. Bukan menjawab soalan-soalan semasa yang terbit daripada masalah barat. Contoh yang kita sebut hari itu, kalau kita baca Salbana punya tulisan kan, dia menyifatkan peradaban barat itu sebagai bersifat maddi. Ini satu mazahir, satu fenomena yang membaca secara maddi, makna satu peradaban kebendaan. Tapi apa yang menyebabkan itu peradaban kebendaan? Macam mana peradaban kebendaan muncul? Adakah kita ingin memaksakan akhlak, memaksakan prinsip, memaksakan adab di atas sistem itu kalau kita lauk kita ni? Ataupun kita tak mungkin. Mana kita perlu membangunkan satu sistem berasas pada keilmuan yang baru, yang tersendiri, baru kita boleh buat. Jadi bukti kenapa kita kata pengalaman ini gagal atau kesimpulan yang gagal, sebab apa yang kita lihat keseluruhannya projek-projek islah itu berakhir dengan tempelan, tidak berakhir dengan sesuatu yang benar-benar baru dan sentiasa gagal. Kan? Kalau kita tengok dari segi sejarah kita lah, sejarah kita ataupun sejarah keilmuan lah dalam peradaban Islam ni, kita tengok sirah pertembungan tu. Kita tengok pertembungan madrasah di antara syariah dengan akal ataupun falsafah dengan syariah. Jadi pertembungan ni tidak diselesaikan ataupun tidak menemui jalan temu yang tuntas. Bahkan dia jadi dua madrasah yang terus diwarisi. Maknanya setiap kumpulan mewariskan generasi dia, pengikut dia, dan kumpulan ini mewariskan pengikut dia. Dia tak jadi satu sinonim yang satu, yang bersepadu antara dua madrasah fikir. Mana di antara background Islam dengan background syariah lah istilahnya, dengan background akal ataupun falsafah. Sepatutnya benda ni dah dibahas dan ada pandangan-pandangan ataupun mazhab dan sebagainya yang menyatukan, yang mencari titik temu di antara dua ni. Tetapi permasalahan, perbalahan aliran ini berterusan. Jadi saya rasa untuk menyelesaikan masalah ini, masalah dikotomi ini, kita perlu kepada melakukan tajdid. Maknanya kita kena pandang semula, semak semula bagaimana benda ni dapat diharmonikan ataupun disatukan. Mana pada hakikatnya adakah betul bahawa wahyu dengan akal tu bercanggah? Sebenarnya kalau kita study, kaji dan mendalami, sebenarnya tidak ada percanggahan ataupun perpisahan antara akal dengan wahyu. Tidak sepatutnya akal dengan wahyu ni menjadi mazhab yang berbeza. Dia membentuk aliran dan kemudian membentuk pengikut aliran tu. Kan? Jadi sekarang ni soal utama kita yang kita perlu selesaikan dalam wacana keilmuan kita, peradaban kita, ialah mencari titik temu ataupun menemukan, mengharmonikan. Dan dia bukan benda baru, bukan benda yang kita kata bid'ah. Sebenarnya dulu mutakallimin dan sebagainya, dia dah buat usaha tu. Jadi pada level istilah ilmu, tidaklah ilmu itu pada sains empirikal saja, tapi ilmu juga pada falsafah yang lain ataupun pada ilmu-ilmu yang bersumberkan wahyu pun dinamakan ilmu juga. Jadi contohnya perkataan ilmu itu sendiri pun dah dipakai untuk semua ilmu. Bukan untuk ini saja, tapi ada orang katalah oleh kerana kita dijajah maka dikotomi itu diperluaskan. Jadi kita pelajaran yang berasas kepada barat punya epistemologi ilmu dikatakan itu sains ilmu. Yang warisan kita yang tidak selari dengan barat punya epistemologi ilmu dianggap tidak saintifik. Padahal itu warisan ilmu kita yang saintifik juga. Pada satu marhalah daripada perjalanan kita zaman Abbasiyah dan sebagainya tu, ada yang pergi pegang pada falsafah, ada yang syariah, dia pisah. Tapi ada golongan yang dapat mengharmonikan dan menyatukan di antara akal dan wahyu. Jadi daripada situ sepatutnya benda ni disuburkan dan ditajdidkan, kata apa, diperkembangkan untuk sesuai dengan cabaran masa kini.
Mana persoalan lama, iaitu pertemuan di antara akal dengan wahyu. Dan kita hari ni pun dalam sistem pendidikan kita masih lagi mewarisi pertemuan di antara akal dengan wahyu di universiti. Di mana-mana mempamerkan dikotomi antara akal dengan wahyu. Sebenarnya kita secara keseluruhan belum berjaya. Mana-mana belum ada model yang boleh melahirkan satu sistem ataupun struktur ilmu ataupun sistem pendidikan yang betul-betul harmoni menyatukan di antara wahyu dengan akal. Sentiasa dimomokkan seolah-olah Barat ni akal, Islam bukan based on akal. Ini satu yang tidak berasas sama sekali. Sebab Barat pun bukanlah based on akal juga. Kan? Jadi dia cuba monopoli seolah-olah akal tu memihak pada dia dan tidak memihak pada kita. Jadi ini persoalan-soalan yang soalan besar yang perlu diselesaikan oleh gerakan Islam dan juga ummah. Sebenarnya benda ni bukanlah benda monopoli gerakan Islam. Tapi kerana orang ramai tak berapa faham, jadi dia patut dimulakan oleh pemikir, oleh gerakan Islam untuk mencari penyelesaian. Sebenarnya kalau dia betul-betul dapat dikemukakan kepada masyarakat, benda ni saya yakin 100% dia akan diterima. Sebab orang yang kita katakan sekular, yang pegang pada Barat punya aliran keilmuan tu, dia pun mencari, sebab dalam diri dia ada iman. Dia nak cari solusi juga. Kenapa Islam dengan sains jadi gini? Bila dia mengentar, dia kena ikut cara ni. Agama dia terpinggi. Kan? Okay. Mana kedudukan agama dia dalam pemerintahan? Jadi dia tak jumpa cari. Dia pun pening. Dia pun kadang-kadang dia bukanlah berakidah dengan akidah itu. Kan? Dia menerima liberalism tu ataupun sekularism tu secara oleh kerana dia belajar, dia diajar begitu, dia terima begitu. Tapi adakah dia membentuk akidah dia? Ramai yang tak gitu. Walaupun ada yang macam-macam orang kata meruk nak pegang benda tu, rasa itulah yang ni ada juga kan. Tapi ada juga yang dia terima sebagai sebab dia belajar gitu. Dia belajar gitu, jadi dia kata okey, macam tu cara dia. Tapi dalam diri dia akhirnya dia akan tanya juga macam mana agama dengan kehidupan dia dan sebagainya. Jadi dia tak boleh juga menerima agama itu terpinggi dalam sistem kehidupan dia. Jadi maknanya gerakan Islam ni, cabaran dia kalau berjaya mengemukakan solusi ni, saya yakin dia akan diterima oleh masyarakat, oleh orang ramai. Dalam pengalaman yang lepas yang ada, dia berlaku pengislahan tu, islamisasi, kita kata projek islamisasi tu berlaku, tapi dia tak sampai kepada merubah falsafah ilmu. Jadi tapi ada je orang yang cuba membangunkan sains mengikut Islam, ada yang melihat kepentingan teknologi dalam Islam, dia bangunkan teknologi, ada. Tapi bagaimana dia jadikan teknologi itu Islam? Dia tambahlah ayat Quran kat situ. Contohnya. Jadi macam mana dia? Nama roket jadi nama dia Ar-Ra'du. Gitu juga dalam sistem ekonomi Islam contohnya, dia tambah satu muka surat borang baru. Entah muka borang yang lama. Jadi ada usaha untuk mengislamkan tu, tapi tak sampai tahap kepada membina dan membentuk falsafah ilmu. Dan ada yang cuba bangunkan dari sudut falsafah ilmu, tapi belum sampai kepada membangunkan keilmuan tu sendiri. Sebab kita masih, kalau kita perhati, grup yang nak buat perubahan sehingga falsafah ilmu ni, ada madrasah-madrasah juga. Macam Ismail Faruqi, semua tu kan. Kita tengok Ibn Khaldun pun di Turki kan, dia nak buat. Tapi pemahaman dia tu dalam hubungan di antara akal dengan wahyu tu, dia masih lagi tak berani untuk melakukan perubahan ataupun pemurnian yang total. Jadi dia kena ambil kaedah usul fiqh, dia kembang, nak tengok sudut sains. Jadi ni pula cara dia macam ni, ikut cara masing-masing lah. Tapi kita, bagi saya merasakan bahawa kita kena lebih terbuka dan lebih berani korek balik pendirian ulama dulu untuk melihat apakah hakikat sebenarnya pertemuan antara wahyu dengan akal. Adakah sebenarnya dia adalah suatu madrasah yang memang betul-betul berpisah, ataupun dia saling mengukuhkan di antara satu sama lain, ataupun dia satu dengan mata wajah yang berbeza. Perlu pada pendalilan daripada kita lah, dan ada pembuktian daripada kita, tapi itu adalah
saya rasa pendekatan yang paling betul untuk kita tengok, dan setakat yang kita kaji tadi, maknanya pertemuan sebenarnya tidak ada pertemuan di antara akal dengan wahyu, dan kita boleh bangunkan sistem keilmuan berasaskan kepada kesepaduan antara dua perkara itu, kan? Sebab tak mungkin Quran turun tanpa tidak satu benda yang tak boleh dipahami oleh akal. Tidak mungkin satu, dan taklif pun tak berlaku dengan kalau kita tidak berakal. Jadi maknanya akal tu satu yang dia sudah diiktiraf oleh wahyu pada asal dan dalam sesimpel-simpel perbahasan. Jadi maknanya perkataan perubahan berasaskan falsafah ilmu ni masih ada ruang untuk kita kemaskan, dan bukanlah kata dah terlambat ataupun tidak, tapi proses normal daripada perjalanan ummah, perjalanan gerakan Islam dan sebagainya, normal untuk dia sampai ke tahap yang hari ni. Sebab itu maknanya kita tengok kenapa keutuhan, untuk menjamin keutuhan peradaban itu, dia mesti berpijak pada asas keilmuan yang mantap. Kalau kita tak ada asas keilmuan yang mantap, kita tak mungkin dapat membina asas kepada peradaban yang kukuh pada masa akan datang. Dia kita tengok dua lah. Satu dari segi bacaan kita manusia, satu dengan ketentuan Tuhan. Kalau kita baca pada logik manusia, pada logik kita, maknanya sebab kita akan tengok angle-angle yang terhad, maknanya akhir sekali kalau tidak berlaku perubahan kita akan kalah lah. Maksudnya kita akan terus terpinggir. Maknanya kalau kita tengok zaman awal kebangkitan dulu, kemeriahan dia, sambutan masyarakat dan sebagainya begitu kuat dan melebar, kan? Habis 90 buah negara menyambut projek tu dan memiliki jutaan pengikut yang mendukung, kan? Tapi kita tengok hari ni dia benda tu semakin menyusut sehingga membawa gambaran bahawa gerakan-gerakan Islam ni seperti meraba-raba, tidak dapat memberi solusi ataupun tidak dapat memahami realiti baru dan tidak dapat memperbaharui dia punya persembahan, menyebabkan tidak ada pilihan kepada masyarakat untuk memilih mereka sebab mereka tak dapat. Tapi semua kalau tengok pada dari segi usaha kita manusia, tapi dari segi takdir Tuhan, kita baca takdir Tuhan, pola pertemuan ini akan tetap berlaku. Jadi sama ada perubahan ini berlaku di tangan gerakan Islam ataupun di luar kerangka itu, dia akan tetap berlaku. Mana perubahan akan tetap berlaku, penstrukturan semula masyarakat akan berlaku, perubahan yang total juga akan berlaku. Tetapi adakah berlaku di tangan gerakan Islam? Kalau gerakan Islam tidak buat perubahan pada diri dia, kemungkinan bukan di tangan mereka. Tapi kalau kita nak jadi relevan dalam situasi itu, kita sendiri kena buat perubahan. Sebab perubahan akan berlaku. Sebab sistem barat pun dah expired. Sekarang ni kita tengok perubahan yang berlaku dalam negara Islam, sistem dah tak ada. Maksudnya kekal orang kata apa, diktator ataupun kerangka-kerangka yang zalim. Dia tak ada sistem dah. Kerangka-kerangka yang ataupun kekuatan-kekuatan yang zalim. Itu yang menguasai dunia. Dia tak ada dah kerangka. Begitu juga di barat. Barat pun dah tak ada, maksudnya ideologi, falsafah dan sebagainya itu pun dah terburai, dah hilang kepercayaan kepada ideologi mereka, kan. Jadi satu keadaan perubahan akan berlaku. Maknanya kita manusia nak menuju ke mana sebenarnya, kan? Semua dah bankrupt. Sistem barat pun dah bankrupt, kan? Macam kita tengok hari ni lah, maknanya Amerika mana dah kira terikat dengan apa-apa nilai perundangan, convention, apa benda semua tak ada. Semuanya jadi ikut benak sendiri. Siapa yang kuat dia berkuasa. Jadi suasana ini akan meletuskan satu perubahan besar seluruh dunia, dan manusia akan mencari penyelesaian baru kepada masalah mereka. Jadi kalau kita pun tidak melakukan perubahan, kita pun tak relevan juga. Tapi kalau orang tu bijak dan dia membaca realiti dan posisikan diri dia sesuai dengan situasi itu, dia akan mendapat tempat dalam suasana baru. Maksudnya dalam perstrukturan baru dunia, dia akan mendapat posisi yang sepatutnya. Tapi kalau tidak, dia tak akan dapat apa-apa.
Jadi kalau harakah, satu layer harakah akan jadi gitu. Kalau tak buat tajdid macam sekarang ni, tak berlaku tajdid yang signifikan lah di kalangan harakah Islamiyah. Maknanya kita boleh bacalah ke mana, tetapi takdir Tuhan dia akan. Maknanya boleh jadi bukan dalam kerangka gerakan Islam, tapi dalam kerangka yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Maknanya kebangkitan, rasa tak puas dan sebagainya dalam diri manusia. Mungkin aspek ilmu lebih dominan daripada aspek politik dalam menentukan pola perubahan akan datang. Hari ini kita bercakap tentang kekuatan, tentang politik, tentang apa semua. Yang seolah-olah itu yang menentukan. Boleh jadi daripada apa yang berlaku semua ni, lahir satu kesedaran tentang kebenaran. Orang mula mencari kebenaran, orang mula minat kepada hidayah dan sebagainya. Mungkin jalurnya bukan jalur politik, bukan jalurnya peperangan, tapi jalurnya ilmu, keimanan menyebabkan orang kembali kepada Islam. Wallahu alam. Boleh jadi sebab kita tengok di barat apa semua pun banyak je orang masuk Islam. Maknanya perubahan tu berlaku. Itu kita kata susunan Tuhan dengan susunan manusia. Wallahu alam.